Nabi ni pegang padumnana dalam kalangan balong yang dia berat dalam kubu. Getanyang li sahabat, hanai semayang ya Rasulullah, bahkan mereka salat. Hanai puasa, bahkan mereka berpuasa. Putracit kesalahan mereka sehingga berat hat gaduh dalam kubu ya Rasulullah. Mereka menganggap enteng tentang kencing. Mereka menganggap mudah tentang kencing dan berak. Maka hanasah semayang getanya. Lihat tatoi ra'i han suci denggu. Lihat tatoi ra'i han suci denggu. Pejit teman sampai han suci. Dalam bari kita metuli di antara anggota zahir tubuh getanya adalah masrabah dalam bari kita ada unggu. Masrabah adalah kulit yang na bak lipatan dubur getanya. Bak wate najis itu tanya tengah itu bit kulitnya tersut keluar. Tapi bak wate getanya kata gampet balik kulitnya jelek dalam. Nyan masrabah. Masrabahnya geanggap le syarat anggota zahir bak tubuh getanya. Wajib betro iya wate tamanomen kenan. Wajib tak betro iya wate mano junub kenan. Wajib tak suci kulitnya. Bak wate getanya bersuci daripada beraan. Itu masalah. Menyagitanya oleh selesai tato lamutan jamun bedah ya bita timanggo. Nyan dubur tio kamu gampit, wate megampit masrabah jiluk dalam. Payaharan balik engko. Payaharan balik supaya nak tesut luar engko. Mahana tak kemang dubur gedanya sehingga masrabahnya betul-betul suci. Menya masrabahnya hana suci engko. Tuang semayang, lirae tu semayang, baca doa syahadat batelom, kemudian baca semayang lom sunat juga lom semayang perle sunat lom lianya tak berzikir kepada Allah. Tak taubat roi mata iya babah tekebah itu biar tenggu. Na faidah hana. Pakan hana faidah. Malaikat sakakan ke kemenau. Wahai Allah, pakiban hamba droninya. Bila kiampun bak ron datu dosa jih ia mata jih berlinang. Basah bibi dengan zikir wahai Allah, tapi punggung jih hana suci daripada beraknya. Tapi kubulnya hana suci daripada kencingnya. Bagaimana wahai Allah? Seakan-akan Allah ni ke mana aku? Bahina ni gede. Neraka kai preh. Itulah artinya aku. Hana sah amal gedanya bila kan dengan ilmu pengetahuan.